Selamat datang kembali ke vlog aku, Ozzy dan juga Ana. Kali ni kita orang berada dekat Pulau Pinang pula. Previous vlog kita orang pergi Melaka. Plan dia dekat Pinang ni sama juga macam Melaka. Kita orang datang untuk jalan-jalan, holiday. Lepas tu ada sikit-sikit ada buat aktiviti banyak dinding tu. Dan kalau ada masa ataupun ada kerajinan, ada kekuatan tubuh badan, mungkin kita orang pergi buat satu lagi aktiviti yang agak special juga yang aku tak pernah buat dalam vlog ni. Dan kita orang baru sampai je sekarang dekat Pinang ni. Sekarang dah pukul 5.13. Lepas tu dia ni Airbnb lah, hotel. Sampai hotel lah. Studio hotel ni kita orang booking, ni cerita pendek sikit lah tu Kita orang booking dekat booking.com mula kan. Lepas tu dah booking tu, tiba-tiba booking.com tu buat hal, dia ada orang kata apa, double booking lah. Bila Ana call owner hotel ni, dia cakap ada tak booking kita orang. Lepas tu mula ada, lepas pada tu dia kata ada system error, tiba-tiba sebenarnya tak ada. Lepas pada tu owner tu cakap, oh tak apalah sebab kita orang ada lagi property lain kan. Lepas tu dia share gambar kan. Lepas tu tengok gambar, okey lah, fine lah. Sebab dia punya location ni pun cantik. Sebab kat bawah tu ada banyak kedai, ada kafe, ada kedai makan benda semua. So kita orang pun agree je lah. Yang buat doji ni, dia share gambar pintu depan dia. Aku akan tunjuk korang dekat video ni. So tengok pintu depan tu macam daif gila, macam doji lah. Aku pun dah muskil sikit lah. Sebab tengok gambar bilik nampak cun, bila tengok pintu depan macam apa hal, luas tinggal kan. Lepas pada tu kita sampai lah kat sini kan. Macam dah tak boleh buat apa sebab dah bayar dah. Nak cancel pun tak boleh. Macam pasrah lah, gamble lah, datang lah. Lepas tu bila sampai sini memang betul lah, kat depan tu pasar. Lepas tu nak lalu ke bilik ni, korang kena lalu ikut lorong. Dan lorong tu lah yang dikatakan doji tu. Tapi sebenarnya kalau in real life tengok tak doji sangat apa. Dia macam lebih kurang macam Melaka kat lain. Dia macam rustic sikit lah. Tapi gambar, cara dia ambil gambar tu macam nampak cemburu. Tak tahulah apa pendapat korang kan. Lepas pada tu dah naik bilik ni, kita orang dah tengok bilik ni. Bilik ni memang cantik lah. Cantik Okey lah, selesa lah. Dia punya furniture semua nampak baru. Memang baru ni sebab bangunan ni baru dia buat kan. Macam baru refurbish lah. Rasanya dia baru beli kot 4 unit ni. Dan dia jadikan sebab dia sebenarnya owner dia ada banyak lagi property lain. Nama dia Ayu Homes. So kalau you guys search Ayu Homes, ada banyak property lain. Nanti aku letak description kat bawah, korang boleh tengok kalau korang nak booking. Dan itulah, naik sini okey lah. Aku tunjuk korang sikit macam mana rupa roughly dalam hotel ni. Hotel Airbnb tak tahu lah. Sebab kat situ korang tengok tu ada microwave, ada peti ais, ada pinggan mangkuk semua disediakan, ada water filter kat belakang semua kan. Aku buat quick tour lah, korang tunjuk secara ringkas macam mana rupa bilik ni. Lepas tu kita turun bawah, lepas tu kita continue lah dengan vlog ni macam biasa. Aku rasa aku nak split vlog ni 2 hari kot. Macam previously dekat Melaka tu aku sambung 2 terus kan. Macam panjang gila babi, aku tak tahu siapa nak tengok video aku sampai 20 minit kan. So itulah, kita tengok lah dulu tour bilik, rupa macam mana, apa benda ada dalam bilik ni. Okay. So ni pintu depan dia. Kalau korang tengok kat pintu depan dia ni, kita naik atas. Lepas tu kawasan bawah ni kosong, ada ruang tu. Aku assume next time bila dah berjaya, dah bisnes maju sikit, aku rasa kat bawah tu nanti dia buat ruang tamu benda kot. Kat bawah tu memang ada ruang kosong lah. Lepas tu bila masuk, korang akan dijemput oleh katil yang agak besar sini. Katil king kot, tak silap. Dan dekat belakang ni kalau korang nampak ni ada pintu kaca. Yang menariknya pasal tempat ni, bilik aja ni ada tempat ruang. Korang tengok ada pot boleh makan, boleh buat kerja, benda semua kan. Pintu kaca ni agak interesting lah. So bila korang keluar, dia kata dia terpaksa buat macam ni sebab takut bising kat luar. Sebab luar ni ada pasar pagi So macam ni, kita buka. Esok pagi aku bawa korang tengok apa benda ada kat pasar. Pukul apa? Pukul 8. Tak, dia buka pukul apa? Dia buka pukul 5 pagi. Pukul 4 tu dia dah standby. Owner cakap nak parking bawah ni boleh, tapi pagi kena alih kereta. Aku assume pagi tu macam pukul 8 ke pukul 9 ke. Lepas tadi dia kata pagi tu dia dah start set up pukul 4 pagi. So you kena bangun 4 pagi alih kereta. Memang tak parking bawah ni benda. So aku parking dekat, ada satu parking bertingkat. Right, so moving on, dekat sini ada dia sofa. Korang boleh lepak, duduk. Sini ada meja. Sini macam aku cakap tadi, ada microwave, tea ais, ada pinggan mangkuk, semua buka. Semua baru. Dan kat belakang ni ada toilet dia kat luar, outdoor. Toilet ni biasa lah, basic je lah. Ada toilet, ada shower. Tapi bersih sebab baru. Bawah tu pun sebenarnya kira bilik yang sama, tingkat bawah. Tapi mungkin dia sempat buat kat atas itu. Aku rasa next time dia akan buat kat bawah sekali kot.
Mungkin lah, tak tahu lah. Kalau dia orang pandai, dia orang buat lah. Kat bawah tu sekali buat macam ruang tamu benda kan. Tak tahu lah. So, tu je lah. Harga bilik ni berapa? Tak tahu. So, harga bilik ni sebenarnya lagi mahal pada bilik asal kita orang booking tu. Tapi dia bagi je sebab ada clash tu kan. Apa kau tengok lah dekat link aku share kat orang ni, Agoda ke Booking.com ke, kau tengok sendiri lah. Mungkin yalah, aku nak bagi harga sekarang pun tak tahu juga. So itulah, kita pergi jalan-jalan tengok apa ada kat Penang ni. Explore sikit, makan nasi kandar ke benda kan. Lapar gila. Lapar gila. Okay, jom. Tinggi juga tangga ni. Dah kamera tak nampak sangat. So inilah bahagian bawah bilik tadi. Yang atas tu, ni tak tahu lah ada apa dah ni. Pah! Oh, kedai. Ni ada apa? Toilet. Asli maybe dia beli satu bangunan ni kot. So pintu dia kat belakang. So ni lah yang dalam gambar tadi tu aku share. So dia ada bilik satu sini, sebelah sana kot. So lorong ni lorong belakang lah, belakang bangunan tadi. Ayam bawang. Lagi sayur. Kobis ada. Kobis ada. Lagi telur mau. Telur masin. Telur mas lagi. Kuah campur. Kuah campur lagi. Itu saja. Makan tak? Dengan ni kira siapa ni? Ini sabar makan RM15. Ini boleh. Yang satu kecil je yang besar banyak. Oh, dia memang take this one. Ini boleh. Ya dah, settle. Tadi Ana nak ambil ni tau. Nak ambil sotong gurung viral tu. Aku pun boleh lah macam potong-potong macam dia kata 100 gram RM4. Aku assume bila dia tulis macam tu, so boleh lah, okay, aku nak 200 gram. So dia potong 200 gram. Tapi tak, sebenarnya dia ambil seekor tu besar ni. Sotong je RM50. Tu dia ambil ketam balas, ketam baby tu. So aku ambil lauk biasa standard, ayam bawang macam KL lah. So ni lah nasi kandar Hamidia. Kita try. Okay, so saya makan kat Hamidia. Apa nama kau dia? Hamidia. Macam mana review, okey tak? Bukannya penggemar nasi kandar. Lah, aku tak erti nak judge nasi kandar sedap ke tak sedap. Bagi aku macam standard je lah. Macam kat KL makan kat mana pun sama macam tu lah rasa dia. Bukan nak kata sedap je. Tapi aku tak boleh nak berbezakan mana yang okey, mana tak okey. Sekarang kita on the way nak pergi ke Buckingham Palace. Jalan Buckingham. Tengok ni. Kat London ni. Nak pergi ke Armenia Street. Recommend by Hanif. So kita pergilah. Hanif ni kerja kat sini, kat Penang ni. Tapi dia busy kot. So tak tahulah dapat jumpa tak. Hopefully dapat lah jumpa. Kalau tak dapat jumpa tak apalah. Macam mana kan. So lah kawan dua ni ke sana je. Ada ni kafe kucing. Tidur. Hello. So sekarang kita orang cari kedai kafe. Ana nak beli lepak kafe dekat apa nama dia? The Founders Cafe atau benda dah. Itu pun recommend daripada Hanif tu. Dia kata cantik dan sedap. So kita habis tu lah. Setelah tengah jalan dah daripada tadi. Jauh juga kita orang jalan tadi. Tapi aku tak record lah. Akhirnya jumpa kafe yang Ana cari. Kita orang pusing kat belakang tadi. Salah jalan. Rupanya kita lalu jalan depan. Jalan besar. Wow. Hijau. Potong. Tak special lah sini. Cantik lah.
Okay, so finally kita dah duduk dah, dah masuk dah dekat The Founders punya cafe dekat Pulau Pinang ni. Kita orang ada ais matcha dengan apa ni? Ni apa ni? Mana aku tak tahu benda dia order. Total apa? RM44? 40 sekali tax. RM40 lebih lah sekali tax. Air saja. Minum air je. Keras ke harga dia. Ni disuggest oleh Hanif. Dia kata datang Founders sebab cantik dia kata. Makanan pun sedap. Tapi makanan tak ada. Makanan banyak habis. So kita order air je. Jadi esok kita orang kalau rajin datang sini balik untuk breakfast. So far so good. Bil sampai. Sekejap tunggu sekejap bil. Bil lah. Bayar nanti. Okay, so far so good. Aku tak tahu lagi vlog ni sampai mana sebab Syah ada, Mood ada, Randall ada, tapi diorang gerak lambat gila. Babs Syah maybe on the way je lagi kot. Si Mood dengan Randall akan gerak dalam pukul 9 lebih macam tu. So diorang akan sampai dalam pukul 1 ke 2 macam tu lah. So tengoklah kalau ada apa-apa jadi, aku sambunglah vlog ni. Sebab aku rasa pendek sangat kot vlog ni. Tak tahu benda cerita tadi. Kalau tak ada, sampai sini kot kita punya vlog hari ni punya hari pertama. Esok lagi, lusa lagi. Apa-apa hal, kalau korang enjoy tengok vlog aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Ramai viewers aku dah lari sebab aku lama tak buat vlog. Dulu average adalah 200-300, sekarang nak dapat 100 pun je susah. So support lah kan, tengok lah, free je kot. Subscribe, like kan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, sampai sini je. Jumpa korang dalam vlog esok pula. So kalau ada apa-apa, jadi aku sambung balik.